rasa program ni best untuk diteruskan lah, sebab banyak perkara yang berkaitan tentang keibubapaan yang kita boleh kongsikan bersama. So ahlan wa sahlan kepada semua ibu ayah yang ada di dalam Zoom kita pada pagi ini dan juga di mana-mana saja yang menonton rancangan kita pada pagi inilah. Okey, so sebelum tu saya Siti nak test dulu adakah suara clear, suara clear pada pagi ini. So kalau clear, Ustaz Siti akan teruskan. Okey tim, clear ke? Okey, good. Okey, alhamdulillah. So permintaan daripada saya juga, kalau dapat ibu ayah untuk bantu kami sebarkan rancangan pada pagi ini, sebab saya sempat berbual bicara dengan tetamu jemputan pada pagi ini yang sangat-sangat hebat bagi saya. So baru intro sikit pun sebenarnya konten yang diberikan tu sangat-sangat menarik bagi saya, yang membuka pemikiran juga untuk saya as a parents juga. So nanti kita nantikanlah slot bersama dengan tetamu istimewa kita pada pagi ini. Sebelum itu, Ustaz Siti nak perkenalkan dulu Hati Murni. Hati Murni adalah sekolah kafah swasta. So alhamdulillah kita beroperasi dah hampir 20 tahun. InsyaAllah pada tahun 2027 kita akan masuk ke tahun 20. Jadi satu perjalanan yang amat panjang lah dalam proses tersebut, di mana kami banyak menguruskan anak-anak kan untuk kelas kafah dan juga transit. Kita banyak berinteraksi juga dengan parents, dan dalam masa yang sama kita juga banyak membincangkanlah tentang isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak lah begitu. Jadi untuk Hati Murni ni, bagi ibu ayah yang baru mengenali Hati Murni menyediakan perkhidmatan untuk kelas kafah transit. Kita ada juga kelas pembelajaran agama secara online, kita ada kelas mengaji, dan sekarang kita tengah aktif untuk kelas pembelajaran tuition bagi pelajar yang akan mengambil peperiksaan UPKK tahun 5. Macam tu. Okey, so saya tak nak panjang sangat bercerita tentang Hati Murni, sebab ibu ayah boleh pergi ke website kami www.hatimurni.com.my untuk lebih mengenali Hati Murni lah. Jadi saya tak nak membazirkan masa. Sebelum saya memperkenalkan tetamu istimewa saya pada hari ini dalam rancangan Dear Parents, saya bacakan sedikit nama dan juga latar belakang tetamu jemputan saya hebat ini. Okey, tetamu saya pada pagi ini adalah Puan Hajah Rozita Sherry, atau lebih dikenali sebagai Ibu Ros. So ibu ayah ada ke yang dah mengenali Ibu Ros? Kan? Okey, beliau merupakan seorang family dan love guru yang telah berkecimpung dalam bidang pembangunan modal insan dan pendidikan selama lebih 35 tahun. Masya Allah, sangat-sangat lama 35 tahun ya. So insyaAllah pagi ni kita sama-sama akan mengupaskan tentang tajuk podcast kita pada kali ini, iaitu Ibu Ayah hari ini penat sebab apa? Ahlan wa sahlan kepada Ibu Ros. Terima kasih kerana hadir untuk sesi podcast Dear Parents Hati Murni. Apa khabar Ibu Ros? Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih jemput Ibu. Rasa seronok sangat, Hati Murni. Kan? Ibu pula mesejnya kasih. Macam sangat, kita kata apa, sealiran. Betul. Mungkin Ibu Ros boleh perkenalkan sedikit kot dari segi pengalaman Ibu Ros kan, sebelum kita bawakan tajuk dan topik-topik yang kita nak bincangkan lah. Okey, apa yang nak diketahui mengenai Ibu? Okey, Ibu dari segi umur dah hampir 66 tahun. Dan kata tadi berkecimpung dalam bidang pembangunan modal insan dan pendidikan, pendidikan manusia kan, pembangunan manusia, pendidikan manusia. Lebih pada 35 tahun sebenarnya. Alhamdulillah, Ibu mula fokus kepada parenting pada tahun 2000. Sebelum itu Ibu banyak buat, Ibu bermula dengan mengendalikan program-program untuk para pelajar. Motivasi dan skill belajar, macam mana nak score dalam exam. Kan, dan alhamdulillah masa itu memang banyak conduct program untuk para pelajar. Dan alhamdulillah lepas tu Ibu banyak buat program, sebab ramai ibu bapa yang datang tu kata
apa namanya, anak-anak kami berubah. Jadi saya rasa kalau introduce few of the yang pembelajaran tu kepada staff, mungkin boleh membantu staff-staff kami. Jadi masuklah ibu ke dalam bidang corporate, terutamanya bila suami ibu join bersama kami, business partner bersamalah. Okey, faham. Alhamdulillah. So waktu tu ibu macam ibu bermula bagi training untuk anak-anak kan. Selepas tu tadi saya faham ibu beralih kepada parenting kan. Ibu banyak okey. Ya. Ibu banyak kepada parenting lepas tu, okey. sebab ibu dapati bahawa pada ketika itu ustazah, parenting ni orang pandang sepi je. Faham? Pada tahun sebelum 2000 tu, parenting ni dipandang sepi je. Tak ada mengait pun dengan pekerjaan dekat organisasi dan sebagainya. Kalau nak cakap pasal parenting ni low class lah. Faham. Pada ketika itu. Dan ibu nampak, because bila ibu buat corporate training, ibu dapati bahawa yang menjadi masalah dan staff-staff menjadi masalah ni, mereka kebanyakannya punya masalah semasa mereka membesar. They don't have a good childhood. Maksudnya mereka mungkin yalah, nak cakap pun sedih. Mereka tidak mempunyai very strong childhood, yang menyebabkan jati diri pun tak tahu ke mana, confident dan diri pun tak ada. Dia mungkin rasa macam mereka sering merasakan bahawa mereka ni bermasalah dan mereka ni mangsa, dan mereka ini dianiayai. Jadi ini adalah di antara kes-kes yang berat-berat lah kalau yang dalam corporate training. Jadi ibu kata, kalaulah nak mengubah sesuatu, jomlah kita mengubah pada akarnya. Dan akarnya adalah parenting. Faham. Jadi kan ibu, maaf nak tanya, tak apa. waktu tu kira umur ibu-ibu yang ibu jumpa tu, Bukan ibu-ibu je tau. oh bukan ibu-ibu, bapa-bapa. Bapa-bapa sekali. So anggaran mereka yang memang dah ada anak dan tahun berapa? Saya nak tanya tahun berapa? Sekarang kan 2026 kan. So tahun berapa yang ibu jumpa tu waktu tu? Ibu mula dengan corporate training ni 1998. 1998 around 1998 ni lah seterusnya. Bermula kesedaran tu 2000 lah. Okay. Mula-mula tu masuk dalam corporate training. Sebelum tu ibu buat program motivasi dan study skill pelajar kan. Jadi kat situ kena nampak pelajar je lah. Kan? Jadi mak-mak, ayah-ayah datang untuk anak-anak ni ada masalah. Jadi ada masalah, jadi program 3 hari ni harap-harapnya dapat mengubah kan. Dan dapat mengubah. Dan masa yang sama ada juga parents yang lepas anak tu berbuah, dia tak reti nak handle, dia buat benda-benda yang dia tak sepatut buat. Jadi anak-anak tu jadi macam problem lah balik. Sebab saya macam dapat macam saya punya nilaian lah ibu. Saya pun tak ada kajian yang saya boleh menyokong lah. Tapi daripada apa yang kita bualkan ni, isu ni sebenarnya bermula dah lama dah. Dan kemudian dia drag bawa kepada next kita punya generasi yang ke depan ni, itulah sampai timbulnya ada Gen Z, Gen Y kan, yang macam-macam kan. Tapi sebenarnya dia bermula daripada yang lepas, yang lama ia bermula kita macam snowball. Ada satu yang ibu tengok di dalam social media, very nice. Dia buat satu macam cartoons apa nama ni ada 4 generasi. Si moyang ni paskan batu berat kepada nenek. Kan, nenek paskan batu berat kepada mak. Dan belakang mak tu ada anak. Jadi mak ni dia ada kesedaran, dia turun letak batu tu kat tepi. Jadi dia pusing ke anak tu dan peluk anak tu. Jadi bila kita sebagai parent, kita tak sedar kan. Kadang-kadang bila kita tengah marah anak, tengok aku marah anak ni macam mak je. Kan? Betul. Dia macam dah masuk kan dalam dia jadi kalau zaman ibu ada tape recorder. Kalau tak tahulah korang macam zaman sekarang ni ada recording lah. Ada dalam otak ni. Sedar-sedar bila marah tu yang melampau kan, kita pun mula mengikut masuk dalam satu dunia lain pula. Jadi itulah yang berlaku. Dan kalau kita nak kata, dia snowball. Dia kalau snow kan, dia mula kecil je kan, small. Dan dia roll down, dia turun bukit, dia akan kutip sampailah besar. Jadi sedar-sedar zaman sekarang ni kita dah macam
dalam satu suasana yang mana membuli itu selalu benda yang dah sampai membunuh. Masya Allah. Jadi adakah kita akan teruskan ataupun seperti ibu tadi, dia ambil batu tu dan dia letak ke tepi supaya anak-anak dia atau generasi seterusnya tidak terkesan. Faham. Ya Allah. Dia sebenarnya saling berkaitan ya. Actually betul Ibu, sebab saya pun ada 4 orang anak kan dalam proses membesarkan tu, waktu dululah masa masih muda-muda kan, ibu muda lah kata kan. Kita marah tu memang kenapa macam mak aku je kan? Cuma ada satu je waktu kecil, sebab saya lahir tahun 79. Saya pernah kena kejar dengan mak saya dengan penyapu. Okey, penyapu lidi tu. Tapi alhamdulillah sewaktu saya membesarkan anak saya, itu je yang saya tak sampai kat situ lah. Alhamdulillah. Kan, alhamdulillah lah. Yes. Okey Ibu, untuk sekarang lah kan, parents sekarang ni, dia selalu terasa yang dia tired, penat. Kan. Jadi soalannya kan, apakah bentuk penat yang paling banyak lah kalau ikut kajian Ibu lah ya, yang dialami oleh ibu bapa pada hari ini? Sebenarnya yang dia macam ibu kata tadi, dia dah snowball kan. Sekarang ni penat jiwa. Penat jiwa ya. Bila dah penat jiwa, emosi pun penat. Bila emosi dah penat, otak pun penat. Bila otak dah penat, fizikal lagi penat. Jadi dia bukan fizikal saja. Kerana apa? Kerana corak berfikir kita, cara hidup kita adalah cara hidup kalau dalam surah At-Tin ya. Ibu baca sikit boleh? Boleh. Okey. Ayat 4 sampai 6 ya. Ni terjemahan je lah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putus. Jadi, Ibu bukan nak mentafsirkan. Jadi, untuk kita faham, kita boleh tercampak ke serendah-rendahnya, lebih rendah daripada binatang. Bila kita beroperasi dengan diri rendah ataupun lower self yang dipanggil asfala safilin. Jadi di situlah bila overthinking berlaku, tengok benda terus marah, tengok benci dekat social media, orang sesat pun marah kan. Orang yang hilang di hutan pun ni terus mengamuk, terus marah, terus. Okay. Jadi itu adalah di antara corak berfikir, berada dalam keadaan itu. Jadi kita berpusat-pusat, berpusing-pusing dekat situ. Jadi semua benda jadi lebih penat kerana tidak ada keberkatan dalam hidup. Faham. Kebergantungan kepada Allah itu tidak kuat. Jadi kita tak nampak hikmah di sebaliknya. Kan? Tak nampak hikmah di sebalik apa yang berlaku. Apa yang nampak adalah benda yang fizikal, yang mungkin kita nampak at that lower level. Bukan nak kata orang tu orang lower level, tak. Corak dia berfikir, dan ini adalah tempat yang mana syaitan sangat suka. Sehingga kan ada ibu-ibu yang mungkinnya dulunya bekerja sebagai tahap pangkat tinggi lah ya Ustazah. Apa yang berlaku adalah tiba-tiba kena salin lampin anak. Duduk dengan anak-anak 2-3 orang kan. Lepas tu anak-anak di bawah 6 tahun semuanya, ataupun paling-paling pun ada seorang yang dah pergi sekolah. Lepas tu every day you have to do things yang kita nampak macam trivial, mundane, benda yang tak penting. Macam apa, mandikan anak, salinkan lampin anak, apa semua. Jadi di situ ada penipuan di dalam pemikiran kita. Sedangkan itu adalah sangat penting. Itu adalah ibadah. Itu ayat tu kata tadi kan, bagi mereka yang beriman kan. Jadi kalau orang yang beriman ni, bila mereka kebergantungan pada Allah, bersangka baik dengan apa yang Allah adakan dan lakukan dan jadikan kepada diri kita dan pada orang lain, maka di situ kita masuk kepada ahsani takwim. Ya, di situ kita nampak salin lampin anak tu pun rasa
satu keseronokan. Kerana apa? Kerana ianya adalah ibadah. Ibadah tu dapat pahala. Itu banyak pahala tadi kan. Jadi seorang ibu yang walaupun dia dulu pernah berpangkat tinggi dan sebagainya, untuk melakukan perkara kerana dia mahu mendidik anak dia menjadi insan mulia. Ya. Ahsani takwim, menjadi insan yang mulia, jadi apa sahaja, menyusukan anak, ya Allah, dengan sambil menyusukan anak berasa bersyukur kerana adanya susu, kerana anak ni dapat susu daripada kita sendiri. Jadi niat innamal a'malu binniyat, niat itu menjadikan bahawa pekerjaan itu, kelakuan kita itu adalah amalan soleh. Faham. Tapi kan ibu, kalau kita nak tengok balik lah kan, kalau ialah generasi kita ni sebenarnya adalah daripada mak-mak kita yang lepas-lepas kan. Ya. So Kan yang mak-mak je yang bapak-bapak sekali kan, mak-mak bapak-bapak. Yang saya lihat kan, macam kita punya jati diri as a parents dulu dia lain tau ibu. Kan, so lepas tu bila zaman tu tadi berkembang kan, zaman berkembang, so ada banyak perubahan dan akhir sekali sekarang ni terlahirnya parents yang dalam situasi yang macam ni lah, cepat penat, cepat ni kan. Jadi kan persoalan saya lah ibu kan, apa sebenarnya yang mendorong parents sekarang ni berada dalam keadaan yang lemah kan. Saya selalu tengok satu video budak yang lahir tahun 80-an macam mana langgar pintu kuat kan. Adakah parents sebenarnya dia pun melalui fasa yang lebih kurang sama macam tu ke, ataupun apa sebenarnya yang menjadikan parents zaman sekarang ni semakin penat? Okey. Ini satu soalan yang nampak mudah nak jawab dia. Jadi ibu akan jawab dia dengan mengambil sedikit masa. Faham. Ya. Dalam parenting, bila kita berjumpa dengan parents siapa kat sini parents kan, dia tanya, dia anak ni, berkeluarga ni, apa visi dia? Kan? Apa visi dia? Ke arah mana kita nak bawa? Ini kalau tanyakan, boleh dikatakan lebih pada 90% orang akan tenganga. Sebab tak pernah fikir. Nak ada visi. Dalam organisasi ada visi kan, tetapi untuk organisasi keluarga tak ada visi. Jadi bila tidak ada visi, maka tidak ada misi lah. Jadi bila tidak ada misi, tak tahu apa benda nak buat. Jadi ikut orang kata ni buat, ikut orang kata ni buat. Sedangkan bila orang yang mempunyai visi, dia mendirikan rumah tangga, dia mahu bersama-sama suami isteri anak-anak masuk ke syurga, mendapat redha Allah SWT. Itu yang dia nak dapat setiap hari. Jadi setiap hari apa yang dia buat dengan anak-anak dia? Membantu anak-anak dia melengkapkan diri untuk menjadi insan yang mulia, untuk mendapat redha Allah SWT. Setiap detik itu, apa sahaja yang dibuat, masak nasi ke, kemas hidang makanan ke, bawa anak beriadah kat luar ke, itu semua merupakan misi yang membawa kepada visi itu tadi. Jadi pada anak tu apa yang kita nak isi? Anak tu perlu apa? Dia perlu diisi 4 dimensi dia perlu disempurnakan. Diri fizikal dia, kita nak bagi dia sihat. Jadi pemakanan dia, tidur dia, permainan dia main kat luar tu kena ada, sebab 3 perkara ni penting dalam untuk fizikal, iaitu makanan, riadah dan rehat. Sama anak-anak zaman sekarang ni umur 7 tahun pun tak rehat. Betul. Umur 7 tahun pun pukul 10, pukul 11 baru tidur, itu pun yang baik lah. Yang setengah tu buat ambil yang tak dikawal tu ambil gadget dan main sampai pukul 3 pagi. Lepas tu esok lagi sekolah. Berantakan lah dengan ibu bapanya. Kan? Lepas tu diri intellectual self kita. Otak kita, minda. Otak bukan otak je, minda. Otak ni ada sebahagian daripada badan. Minda ni pula perlu diisi dengan keindahan ilmu itu. Semuanya dikaitkan kepada Allah SWT. Bukan sekadar belajar. Sains, hafal. Sejarah, hafal. Tidak cukup sebab dia tidak akan membina pemikiran yang membawa kepada Allah SWT. Jadi rasa kosong lah.
Rasa kosong. Ada tinggi ilmu tapi tidak ada adab. Kenapa? Kerana emosi tidak dikuatkan. Orang kata EQ. EQ untuk merasai kasih sayang dan dapat mengasihi orang lain. Macam mana dengan adik sendiri pun boleh bergaduh teruk-teruk sampai boleh membawa pada pembunuhan. Ini satu yang berlaku sebab apa? Kasih sayang. Empathy. Melihat orang, tak payah belajar rajin-rajin. Jangan nanti besar nanti jadi macam makcik tu, sapu sampah je. Apa sebenarnya yang diajar? Kan? Jadi bahaya benda macam ni. Jadi EQ anak itu perlu ada perasaan timbang, rasa compassion, ya, compassion. Perlu ada rasa kita panggil apa? Kita didik dia. Bila tengok orang dalam situasi yang susah, apa yang kita lakukan? Kita tolong. Kalau kita tak boleh tolong, kita doa. Kan? Kita doa. Itu yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang baik hati, yang apabila peristiwa besar yang berlaku dengan baru-baru ini yang hilang di dalam hutan. Kan? Yang bila ibu sebut benda ni, memang ibu ada tulis pun dalam Facebook ibu pasal ni. Sebab jangan kita marah kita itu lupakan kita tentang mesej kasih Allah. Allah memberi mesej yang besar, bukan je pada orang yang hilang itu tetapi juga pada kita. Ya. Dan seterusnya, jiwa ini perlu, jiwa ni untuk dia berkembang, kita didik anak kita untuk suka menolong orang lain. Itu dia. Jiwa ni dia mahu berbakti. Berbakti pada ibu bapa. That's why kita tengok bila insya-Allah lah kalau kita cuba usahakan untuk memberi keseimbangan ini untuk menjadi umatan wasatah, ya, kita seimbang. Apa yang berlaku? Kita letak je beg. Anak yang dah usia 10 tahun ke atas, dia tahu angkat kat dalam bilik kita. Tak payah kita nak bebel. Sebab dia suka berbakti. Kata, sayang, nanti tolong mama basuhkan pinggan. Tak apa mama, saya basuhkan. Dia akan volunteer. Bukan dia kata basuh pinggan 10 kali, kata tak, bergerak saja. Bila kita tengok keadaan tu macam tu, sayang, bukan untuk kita kata anak ni memanglah problem atau aku ni mak yang tak baik. No. Kita stop, kita pause. Dan kita kata, apa yang aku boleh lakukan untuk improve dalam keadaan ini? Contoh, anak asyik, kita panggil 10 kali, tak juga pergi basuh pinggan mangkuk. Kan? Maksudnya kat situ, dia mungkin, sebab dia tak dengar. Dia dalam dunia dia main game, jadi pergilah kat telinga dia. Tapi kalau dia melawan pula, nanti pinggan tu bolehlah basuh sendiri mama. Kata, memang tak logik lah kan. Memanglah basuh sendiri, mama dia akhirnya mama dia basuh. Kan? Jadi apa yang kita kena buat? Maksudnya dia punya jiwa kosong. Apa yang sebab jiwa dia kosong? Banyak perkara. Di antaranya main gamenya berlebihan. Faham. Main game ni sekarang ada menyebabkan kita menjemput tanpa dia jemput orang di luar masuk ke dalam rumah. Dengan bermain game sekarang bukan macam dulu kita main game kawan kat sebelah. Sekarang ni game boleh bermain di seluruh dunia melalui online kan. Dia ada cara. Ibu tak adalah main game tapi ibu mengikutilah perkembangan ni kan. Jadi anak ibu bapa semua ingat ya, main game ni kena didik anak dan kawal pada usia terutamanya di bawah 10 tahun. Sebab kalau tidak ada kawalan di situ, seterusnya nanti susah nak kawal lah. Masya-Allah. Panjang banyak poin daripada ibu. Ada lagi? Okey, silakan ibu jadi sambung. Jadi nak isi ke dalam 4 dimensi diri ini, kita perlukan kompetensi. Kita perlukan sikap yang betul sebagai seorang ibu, bapa. Ibu dan bapa, mendidik anak ni tak boleh ibu je. Ibu dan bapa. Kita perlu ada skill yang relevan untuk zaman sekarang ni. Dan kita kena ada ilmu yang ilmu tu sangat penting untuk kita membesarkan anak ni. Dan semua ini mesti berdasarkan nilai dan prinsip hidup mengikut Al-Quran dan Sunnah. Itu ibu nama the miracle of family leadership. Ibu ada dibuat the miracle triangle of family leadership. Jadi kat situ insya-Allah nanti ibu boleh share dengan Ustazah. Di situ nampak itulah yang menjadi kompas. Bila kita dah ada arah tuju nak pergi ke mana, iaitu dapat redha Allah SWT, dan dapat redha Allah SWT ni adalah our ultimate. Dan it is every time. Macam ibu dengan
Ustazah, kami bercakap sekarang ini matlamatnya adalah untuk mendapat redha Allah SWT. Semua ilmu yang dikongsikan menjadi manfaat kepada seramai orang yang mungkin. Kan? Jadi itu sebab hidup ni nakkan syurga Allah SWT. Dan untuk mendapat syurga Allah SWT ini rahim Allah lah. Ya, kerana kita kita berminta pada Allah semoga Allah redha dengan kita. Betul. Jadi redha dengan kita, insya-Allah segala yang kita buat ni Allah masukkan ke dalam amalan soleh yang membolehkan kita masuk syurga. Masya-Allah, insya-Allah, amin, amin. Jadi ibu ayah banyak sangat kan poin-poin yang kita dapat daripada Ibu Ros kan. So sebelum saya Siti terlupa, bagi ibu ayah yang menonton rancangan kita ni, boleh tuliskan komen sekiranya ada persoalan-persoalan yang mahu ditanyakan kepada Ibu Ros, boleh tulis komen dan nanti saya akan bacakan. Jadi kan Ibu Ros, saya nampaklah tu kan betapa pentingnya niat, visi, misi. Saya terkejut juga sebenarnya bila Ibu cakap dalam keluarga pun mesti kena ada visi misi. Saya cakap, ingatkan dalam company je. Kan rupanya dalam keluarga pun mesti kena ada visi misi kan. Dan mungkinlah sebenarnya Ibu ramai yang kurang untuk nak faham tentang tu. Sebab tu sekarang ada juga yang gen-gen kita ni yang mengatakan tak nak kahwin sebab tak nak memikul tanggungjawab. Kan kalau dah kahwin pun tak nak ada anak sebab tak nak memikulkan tanggungjawab. Sedangkan itu semua adalah amanah yang Allah bagi kan. So perkahwinan tu tadi memang sebenarnya kalau tak suka, umpama macam kita tak suka dengan sunnah Rasulullah, betul tak Ibu kan? So maksudnya menolak lah kan. Menolak fitrah, nak katanya macam tu kan. Jadi kan Ibu, sepanjang Ibu melaksanakan program-program parenting kan, apa persoalan-persoalan daripada parents ni yang dia rasa memang sangat mencabar? Kalau Ibu boleh kongsikan sikit. Nombor 1, anak tak dengar cakap. Menarik. Pelik pelik benda tu yang jadi pertama, banyak sekali anak tak dengar cakap. Dia dah escalate kepada anak melawan cakap. Dah escalate, maksudnya bertambah kepada anak biadab, bercakap balik bahasa kasar dan menggunakan kata-kata kita panggil apa kalau kata-kata yang tak baik tu, kata-kata tak baik lah. Dan ramai pula yang smart aleck, tak payahlah mama kemas rumah, nanti lepas kemas semak balik. Ada je lagungan macam tu kan. Okay. Jadi mak ayah ramai yang terkedu, tak tahu nak jawab sebab anak sekarang pandai menjawab dan jawapan mereka itu sangat-sangat nampak macam pandai lah. Itu ibu kata smart aleck kan. Tapi bila ibu bapa tidak bijak, ini dia kata knowledge dengan skill tadi, tidak bijak mematahkan dengan cara yang menyebabkan anak itu boleh berfikir dan maksudnya mengenali bahawa apa yang dia cakap tu satu benda yang tidak membawa manfaat pada dia terutamanya kan. Jadi itu yang kurang juga. Sebab anak zaman ini mereka sangat nampak macam logik tapi sebenarnya tak logik. Sebab apa? Anak kita, bila kita tidak didik dia dengan konten-konten yang bagus, maksudnya dengan kesedaran yang ibu kata tadi 4 dimensi diri itu, anak tu tidak bijak berfikir dan mengkaitkan dengan kuasa Allah SWT, maka dia akan bijak memikirkan apa yang iblis suka. Itu yang kita tak nak. Na'udzubillah. Ibu cakap ni macam tezas lah kan. Tapi itulah dia. Bila tidak mengikut apa yang Allah suruh, apa yang mengkaitkan kepada untuk mendapat redha Allah SWT, maka tanpa kita sedari, anak akan termasuk perangkap mendapat kesukaan iblis. Ini yang berlaku, yang menyebabkan ibu bapa menjadi penat, terutama para ibu. Menjadi sangat penat. Jadi ini adalah di antaranya. Yang kedua adalah kurang sokongan daripada pasangan. Ini pun tinggi. Ya, sebab delegate je. Bila anak buat perangai ke apa, salah pada yang mendidik tu. Dan kebanyakannya adalah ibulah. The missing father ni terlampau banyak sangat sekarang ni. Ya, missing bukan dia tak ada kat situ. Kalau yang single mothers tu memanglah. Tapi yang missing ni sebab dia tak ambil pot.
ada. Jadi ini adalah di antara perkara kenapa itu sebabnya dalam khutbah yang terakhir Rasulullah SAW dia pesan kepada bapa. Ya. Jadi ibu-ibu yang ada masalah mendidik anak ataupun ibu-ibu yang tak ada masalah mendidik anak, didik anak lelaki itu untuk menjadi lelaki qawwam. Lelaki yang beramanah, lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang yang mahu melakukan tanggungjawabnya, lelaki yang melindungi. Usia dia 15 tahun tu dia dah berazam nak lindungi ibu bapa, ayah. Kalau dia ada ayah pun ayah dia, lindungi ibu dia, lindungi adik-adik perempuan dia. Dia dah ada sifat itu. Kalau belum ada, dia nak mak je yang buat untuk dia. Di situ ada kesilapan kita dan kita kena betulkan. Walaupun anak itu tidak mendapat contoh yang baik pada ayah dia, contohnya, tidak menjadi sebab kita tidak boleh mendidik anak itu menjadi lelaki yang qawwam. Jangan cari salah. Oh saya ni tapi saya tak boleh buat. Itu adalah suntikan daripada iblis. Dia nak jadikan kita lemah. Itu adalah perjuangan kita. Dan sebab bila kita berjuang lillahi ta'ala, kita dapat pahala. Anak itu insya-Allah dengan izin Allah, sebab dalam perkahwinan, dalam mendidik anak, semangat buat ibu kan. Dalam mendidik anak ni, kita bukan partner dengan suami kita je. Sebenarnya mendidik anak ni kita partner dengan Allah SWT. Masya-Allah. Bila kita tak boleh, pasangan kita tak bersama dengan kita sebenarnya partner kita adalah Allah SWT. Minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku tak tahu macam mana nak selesaikan benda ni. Aku tak ada skill ni. Ya Allah, tunjukkanlah di mana aku boleh belajar, atau berikanlah kepadaku dengan cara yang sangat mudah bagiku. Dan sedar kita buka, ada seminar. Pergilah kat seminar tu, belajarlah. Kan sekarang kalau buat program always online, sebab program ibu bapa ni bila buat online lagi senang, lagi senang. Jadi ataupun apa saja buku, tiba-tiba ternampak buku, tiba-tiba ternampak reels yang memberikan kan kita kata bacalah ayat ini jika kamu nak anak itu menjadi anak yang soleh contohnya. Itu ingat datang sengaja je ke? Kan? Jadi peringatan, pertolongan daripada Allah itu sangat-sangat penting. Apa yang penting kita kerjasama. Okey, apa yang penting? Apa yang penting adalah kebergantungan kita kepada Allah SWT. Itulah ahsani taqwim. Ya, kalau tidak kita duduk kat lower self tu, fikir semua benda aku nak kena buat. Seperti apa? Asfala safilin. Jadi memang kita tak boleh buat, sayang. Kita memang tak boleh buat. Nak bercakap ni pun tak boleh bercakap kalau tak ada izin Allah SWT. So mindset yang kena diubah di situ adalah untuk kita start kebergantungan yang penuh pada Allah SWT. Yakin pertolongan Allah SWT itu. Dan buatlah perkara-perkara yang boleh. Contohnya sebelum tidur, bacalah ayat-ayat untuk anak-anak. Tunjuk, dan ubahlah diri. Kalau solat pun compang-camping sebelum ni, solatlah dengan lengkap kan. Jadi kita perlu baiki diri kita supaya kita punya tenaga kita tu sampai kepada tenaga ahsani taqwim tadi. Buatlah baik. Bila tengok sesuatu berlaku pada orang, doakanlah kebaikan untuk dia kan, untuk semua orang juga. Jadi benda macam ni menjadikan, orang panggil perkataannya vibration. Zaman sekarang ni kalau belajar quantum physics, fahamlah yang tak belajar quantum physics, dia kata kalau ada perkataan vibration jangan dengar. Bahayalah pula. Jadi anak-anak kita belajar fizik kat sekolah tu tak boleh lah belajar fizik maksudnya, sebab vibration ni diajar dalam fizik. Kan? Jadi sebagai seorang ibu bapa kita perlu meningkat ilmu. Jangan ingat parenting ni common sense. Dia tak common sense dah sekarang ni, terutamanya. What is common sense masa ibu bapa kita, tak common sense dah sekarang. Ibu bapa kita, dia tahu tak, akan ada zaman yang mana orang daripada Amerika, orang daripada Jepun, orang daripada sini boleh masuk dalam rumah kita melalui online je. Itu tak ada problem tu tau. Kita ada problem tu. Betul? Okay.
Okay. Menarik tu. Banyak pengisian. Ada 2 tadi point dia, iaitu anak selalu tak dengar cakap. Yang kedua adalah kita buat sendiri. Betul tak ibu kan? Okey, saya nak minta ibu nilai sikit lah. Ada satu case study ni, dia macam ni tau. Anak ni umur 14 tahun. Lepas tu dengan seorang ayah. So ayah ni request something. Lepas tu anak ni cakap tak sempat. Ayah ni ajak untuk keluar. Tapi dia cakap tak sempat. Sebab dia ada banyak kerja nak buat apa semua. So berlakulah macam pergaduhan di dalam WhatsApp tu. Memanglah ikut suka kepala, ikut suka hati, ikut ni macam tu kan, daripada respon daripada ayah. Jadi si anak ni tadi menjawab balik. Dia kata, memang itulah. Dia kata, memang itulah yang selalu menampakkan saya ni memang keras kepala, ikut suka hati saya macam tu. Jadi berlaku pergaduhan di dalam WhatsApp tersebut kan. So pada pandangan ibu kan, sebenarnya as a parents, sepatutnya responnya apa. Dan juga anak tu tadi, kita pun tak boleh juga nak salah anak. Mungkin juga dari segi didikan tu kurang ke apa ke kan. Jadi mungkin ibu boleh respon sikit dalam situasi ini, sebenarnya sepatutnya apa yang kita nak kena buat. Ini dia perbincangan asfala safilin. Okey. Ya. Okey. Jadi sepatutnya tarik nafas, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kita sedar masa itu kita kena muhasabah. Anak itu bukan tak dengar cakap, anak tu bagi reason yang berpatutan. Dia kata dia ada kerja. Ya, betul. Dia kerja. This is where parents kena, bila anak tak dengar cakap ni, kita kena sedar dan insaf bahawa sebagai ibu dan bapa, anak ni tak semestinya dengar semua cakap kita. Ya, kadang-kadang cakap kita pun ke laut juga. Tapi yang kita nak anak tu mengikut ajaran Quran dan Sunnah tu. Itu kita kena jelas. Dia cakap kan, dia ada kerja. Okey. Kita kalau paling-paling pun kita nak tanya, kerja apa, boleh tangguh tak kerja? Sebab penting sangat ayah nak ada teman ni. Kalau terlampau penting sangat, tak apalah ayah pergi sendiri. Tapi kalau kerja tu boleh ditangguh, I appreciate it very much you come together with me. Macam tu je. Jadi sebab apa dekat situ ada satu perkara yang telah berlaku. Jarum syaitan telah masuk kepada kedua-dua. Bersangka buruk. Tidak bersangka baik. Ayah bersangka buruk pada anak. Anak pun lawan nak keras lah. Sebab dia mungkin selalu sangat berlaku from that kataan tu. So ibu melihat dari segi kataan ya, ibu dapat baca psikologi kat situ, bahawa dia dah selalu dituduh macam tu. That is why the words is like that. Faham. Jadi kan ibu, adakah itu disebabkan oleh parents tu sendiri, bapa tu sendiri ada trauma Possible. sewaktu dalam proses pembesaran dia? Possible. Possible. Benda tu kadang-kadang bila dia rasa macam, kalau anak dan remaja, most parents selalu rasa hilang kuasa. Sebab anak dah ada pemikiran sendiri. Kan? Jadi tapi itu yang kita kena istighfar banyak-banyak. Ya. Bila kita istighfar, kita tahu situ adalah banyak jarum-jarum syaitan yang masuk kat situ. Anak tu dah minta permission. Bila anak minta permission, maksudnya dia tidak derhaka dah. Kadang-kadang kita ni, me included, that kita rasa macam sebab kita mak kan. Jadi sepatutnya diorang ambil lah kan. Sepatutnya tahulah mak ajak ni makan sama-sama kat rumah, tiba-tiba yang ini nak pergi bawa anak ke sana lah, ke sini lah kan. Ini peringkat ibu lah, sebab ibu dah ada cucu lah kan. Tapi bila kita balik kepada ahsani taqwim tu tadi, melihat daripada diri, our higher self, kita ada compassion. Dia nak perlu buat kerja rumah dia, kerja sekolah, projek dia. Dan kemungkinan kalau tidak nanti markah dia akan turun. Bila markah dia turun, kita pula marah dia kan. Betul, tapi apa yang berlaku sebab tak ada komunikasi. Tak ada communication kat situ. Ya, seorang yang ada adalah menegakkan benang yang basah. Jadi bila kita nak kita panggil apa, tidak penat ya, tidak penat melawan. Benda yang sebenarnya tak perlu pun lawan kat situ. Di situ ada kita panggil pergolakan kuasa. As parents,
You masih ikut je. Tapi kesianlah dengan anak-anak kita juga kan. Mungkin apa yang kita minta tu mungkin dia tak dapat nak tunaikan masa tu kan. Jadi berbelas kasihan lah. Sebab kita berbelas kasihan dengan anak masa ni, nanti dia akan belajar belas kasihan. Bukan untuk supaya kita dah tua nanti anak tu akan balas jasa. That is also okay. Cuma kita nak anak tu menjadi insan yang mulia. Bila dia tidak dapat menunaikan, kita doakan untuk dia, semoga dia akan mudah melakukan tanggungjawab dia. Dia tahu prioriti kan. Kita doa dan kita boleh bercakap dengan baik. Macam tadilah ibu kata, sayang ada tugas dia kerja nak buat ke? Sebab bagi dia rasa kerja dia yang penting. Bagi ayah tu rasa kerja dia yang penting. Betul. Kan? Jadi kalau kita tengok dua-dua, mana satu yang lebih penting, dan kita boleh bermusyawarah. Perkataan ni jarang diguna dalam keluarga. Tak ada mesyuaratnya. Semua ikut satu jalan. Betul. Dengar cakap ibu bapa. Jadi kena ada what we call loving and firm, di mana kita bermusyawarah, bertanya, rupanya masuk ni kalau jadi memang berat lah. Esok nak kena submit kan. Jangan pula dia kata esok nak kena submit. Kenapa selama hari ni tak buat? Dah jadi panjang. Dah jadi cerita lain pula. Ni bila ayah nak ajak baru nak buat. Betul. Kita turunkan ego, kata okey buat elok-elok ya. Mungkin ayah boleh tangguhkan besok. Besok boleh tak? Macam tu kan. Jadi kita boleh tengok bila kita ada musyawarah ni, ayat dia adalah berpeganglah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Kan? Jadi peganglah. Kita ingat balik kepada Allah. Okey, dalam bab ini aku perlu bertoleransi, bab ni aku perlu cari jalan lain. Kalau dua-dua penting, maka dapatkan pertolongan cara lain. Jadi mungkin adik dia ke ataupun sesiapa, macam itulah. Okey, baik. Panjang ibu cakap. Panjang. Tapi banyak point. Okeylah ibu. Okey ibu, kita ada 3 soalan ni yang saya nak kena bacakan daripada penonton kita. Soalan yang pertama, cara nak imbangi parenting teknik bila kita ada anak remaja, toddlers and kanak-kanak in the same place. Okey. Dia ada banyak peringkat lah anak dia ni. Macam mana ibu? Pertama, manual parenting ada dalam Al-Quran ya. Orang kata parenting tak ada manual. Yang itu buang ke tepi, buang ke longkang, buang ke laut. Ada. Allah dah bagi manual tu dalam Al-Quran. Ya. Yang kedua adalah melalui sunnah Rasulullah, cara hidup Rasulullah dan para sahabat-sahabiah. Ya. Jadi kita rujuk kat situ. Anak pelbagai fasa. Pertama kena tahu fasa kanak-kanak tu. Jadi itu yang knowledge tadi tu. Anak umur 3 tahun, 1.5 tahun hingga 3 tahun. Berapa di antara anda di sini umur tu you sebut dia girl? Dia nak cara dia je. 1.5 tahun hingga 3.5 tahun. Kita panggil individualization. Sedang mengindividukan diri dia. Dia baru sedar dia boleh say yes or no. Fasa ini sangat penting. Bukannya kita ikut je, yes je. Bukan kita asyik kata no je. Kalau no, macam mana kita nak imbangkan? Kalau contohnya pukul adik dia, pukul sepupu dia. Dia umur 2.5 tahun, ambil ni, dia tengok sepupu dia tengah main toys, dia ambil pukul. Okey, tak boleh kan? Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena beritahu dia, kita ambil dia, letak, bawa ke ni dan kita bercakap dengan dia. Sebelum tu, kita gosok dulu sepupu dia tu. Lepas dia dah habis bercakap, ajak dia untuk minta maaf. Jadi sebenarnya fasa yang lain sikit bila masuk ke remaja. Ya, individuating tadi itu individuating yang pertama. 1.5 tahun ke 3.5 tahun. Bila masuk remaja, individuating yang kedua. Kalau yang tadi, kalau dia meronta-ronta bawa ke fasa raya, dia meronta-ronta, nak toys, kita boleh ambil bawa lari je kan. Betul. Gitu. Tapi kalau dah remaja, dia punya berontak tu lain juga. Dia masuk dalam rumah, ketung pintu. Kan. Lepas tu ada yang setengah tu verbal, dia bercakap, marah tinggi suara dan sebagainya, ataupun buat benda-benda yang tidak baik dan sebagainya. Jadi di situ akan adanya, maksudnya handling anak remaja sorang-sorang. Jangan handle depan adik dia.
Jadi kalau dia buat silap, biar dia tenang dulu bilik, lepas tu masuk. Sebab anak remaja sangat pentingkan space, ruang untuk dia berfikir, ruang dia lah. Ya, maksudnya bilik dia ke apa ke. Dia juga balik sekolah dia nampak mengamuk-ngamuk, nampak sedih masam muka. Kita suruh dia cakap, suruh juga. Memang tak lah, sebab dia perlukan space untuk dia nak rasa benda tu dan dia nak fikir. Jadi apa kita nak kena buat? Boleh kita diam, kita okey. Tapi kita boleh juga cakap, I know, melihatkan your muka dan sebagainya, Mama rasa sayang ni ada problem kan. So if you are not ready to tell me, belum bersedia untuk cerita kat Mama, it's okay, but just know I am here. Tu je. Allow it. Tapi kalau anak tu baru 4 tahun, 5 tahun, jatuh basikal, nangis. Dia nak kita ada kat situ. Jadi kita pun, tapi berbeza anak 3 tahun ke anak 5 tahun, 7 tahun. Yang 7 tahun tu dia jatuh. Kita terus saja, si anak-anak Mama apa semua. Dia masa tu budak lelaki, utama dia nak rasa man kan. Dia kata, sakit ke? Sakit. Nak boleh Mama ubatkan? Boleh. Atau saya nak ubat sendiri. Macam mana? Di situ kita dah mula banner dia punya kawam tu. Kan? Jadi insya-Allah ya sayang, ikut belajar fasa, kalau nak tahu macam mana, belajar fasa perkembangan kanak-kanak, termasuk kita panggil apa, cognitive development, kebolehan berfikir. Anak masa kecil yang baru 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun apatah lagi 1 tahun, belum boleh berfikir seperti orang yang dah boleh berfikir. Jadi itu masalahnya juga Ustazah. Setengah tu anak tu baru 3 tahun, aspek budak tu dah boleh faham social development macam orang yang dah 13-14 tahun. 13-14 tahun pun kurang lagi kan social development. Maksudnya dah pandai macam mana nak bersalam ke apa semua. Kita kena didik lah, dan kita juga kena tunjuk contoh. Macam tu. Ibu, saya nak tanya yang pasal kadang saya ada baca hadis tu macam jangan nangis. Kalau anak dia menangis kan, okey, jangan nangis. Jadikan ibu, kita nak faham yang waktu kita kata jangan menangis dan kita suruh dia stop menangis ataupun kita nak suruh dia menangis tu, macam mana? Umur berapa tu yang ni? Macam tadi kan macam umur 3 tahun bila jatuh apa semua kan, adakah itu dia menangis dan kita datang untuk pujuk? Tapi umur 8-9 tahun bila menangis, dia cakap jangan menangis. Macam mana tu ibu? Janganlah kata jangan menangis, dia nangis, biarlah dia menangis. Apa? Macam mana EQ dia nak develop kalau dia tak boleh menangis? Rasulullah SAW pun menangis. Dia kata, big boys don't cry. Ataupun good boys don't cry. Jadi I want to cry so I become bad boys. You understand not? Biarlah dia nak menangis, cuma didik dia urus emosi dia. Saya nak menangis, okey. Nangis, okey kalau nak nangis, kita nangis pelan-pelan sikit ya. But saya tak suka orang lain tengok kan. Okey, come here. Come and tell me. Sit by, duduk dekat sebelah Mama ni. Okey, nangislah. Ataupun ajak dia masuk bilik, nangislah. Kalau dia pemalu kan. Sebab mungkin dia sakit sangat. Betul. Kerana kita suruh yang kita bila jadi perkara itu, terbantut EQ dia. Jadi bila dah besar, dia tak boleh nak tunjuk lembut pun pada isteri dia. Sebab kalau dia tengok isteri dia sakit, dia tahan. Dia kata tak payah, dia tak nak nangis. Sebab apa, nanti isteri dia akan tahu dia lemah. So macam mana? Ataupun mak dia sakit, dia buat macam keraskan diri dia. So all these things, kenapalah kita nak halang orang menangis? Orang nak nangis-nangis, orang kalau ada kematian, jangan menangis, dia berada di tempat yang lebih baik. Ya Allah, memanglah dia berada di tempat yang lebih baik. Orang tu tengah sedih, dia sedih, biarlah dia dapat uruskan sedih dia itu. Ini yang kita panggil healing. Healing tidak boleh berlaku tanpa membenarkan kita melalui perasaan itu. The first is to accept. Anything that happen, kita accept benda yang kita rasa mengenai perkara itu. Kalau kita marah, kita okey, saya terima saya marah.
I know that this a better thing is not to marah. Tapi ada momen saya marah. So saya terima. Yang kita kena kawal dia apa Ustazah? Perbuatan kita. Tak adalah kita rasa marah, kita ambil kayu, kita pukul orang. Itu yang kita kena ajar dengan anak-anak kita. Kita sedih. Dan kalau kita tak beri dia peluang untuk dia tunjukkan emosi dia secara selamat, maka dia akan keluar juga dengan cara tak selamat. Itu yang kita tengok bila dia ada problem, dia akan marah-marah adik dia, dia akan mengamuk-ngamuk. So dia tak tahu how to handle that emotion. Faham. Okey, baik Ibu. Soalan yang kedua. Ni dah bertambah soalan ni, saya baca laju sikit. Okey, cara jaga lisan dengan anak dalam kekalutan rutin seharian. Saya rasa saya faham ni. Macam kita tengah sibuk-sibuk bersiap, time tu lah anak datang, mama nak ni. Tak mana kita nak explain dengan bagus ni, kita dah alamak lambat ni, nanti nak punch in lagi apa semua kan. So macam mana tu Ibu caranya? Ini kita panggil disiplin kata. Disiplin kata. Okey. Disiplin kata ini adalah karakter. Karakter kita. Bagaimana karakter tu jadi? Karakter bermula dengan pemikiran. Thoughts. Daripada pemikiran, berhati-hati dengan pemikiran. Ini ada kata cerdik pandai. Berhati-hati dengan pemikiran kerana ia boleh jadi perkataan. Kita fikir anak kita menyusahkan. Masa tak cukup, dia jadi perkataan. Kan, keluar benda tu. Berhati-hati dengan perkataan kerana ia boleh menjadi perbuatan. Action. Kan mama dah cakap, pang sekali. Nampak? Perbuatan juga boleh maksudnya kita mengeluarkan perkataan yang tidak baiklah. Berhati-hati dengan perbuatan kerana ia boleh membentuk habit. Jadi habit ni macam mana? Habit ni benda yang akan keluar automatic. Macam bangun pagi Ustazah, masuk dalam toilet Ustazah buat apa? First one, gosok gigi lah. Ataupun membuang lah. Lepas tu gosok gigi. Sebab perlu tak sekarang ni husband Ustazah cakap, Siti, jangan lupa gosok gigi. Benar, perlu tak dia cakap? Tak perlu, because dia jadi your habit kan. Jadi bila dah jadi your habit, dia jadi automatic lah. Berhati-hati dengan tabiat kerana ia boleh membentuk karakter. That's why kita kena kawal dekat thoughts tu dia. Dia boleh bentuk karakter. Karakter, berhati-hati dengan karakter kerana dia boleh menentukan nasib ataupun destiny. Happiness or misery. Kalau dalam konteks kita, selesa atau penat. Nampak? Betul. And the thoughts. Itu yang kita kata tadi, ahsani takwim ataupun asfala safilin. Dekat situ corak kita berfikir tu. Nak berfikir dengan lower self atau nak fikir dengan higher self. Ya, kena kontrol. Maksudnya kena faham visi misi kita. Lepas tu kena kontrol kan, plus dengan knowledge, urus lah. Perkataan dia bukan kawal tetapi urus. Urus ni maksudnya kita benda tu jadi slow. Kalau kawal ni mata sekali boom letup. Urus ni macam mana kita nak boleh. Contohnya tengah sibuk macam tu kan. Kata baguslah abang ni tanya. Ini anaknya cerdik ni. Okey, sekarang ni masa sangat masa mama tak sempat sebab kita nak kena kejar masa. Kita mama nak kena punch card apa semua. Boleh tak malam ni kita ada date? Saya mandi, balik ni mandi elok-elok, solat maghrib, lu tunggu mama. Kan dah jadi benda yang dia nak tahu jawapan, dia akan buat lah. Ya, betul. Tapi best moment. Best moment lah. So jadi ada dates pula tu. Nanti kita sambil-sambil tu kita makan anggur ya. Dah jadi piknik pula kan. Jadi these are the thoughts, pemikiran. Kita kat situ. Oh, this is a good chance. Thoughts, this is a good chance. Ini satu peluang yang baik nak rapatkan lagi pertalian dengan anak. So it is not what is around us. It's how kita fikir. Macam ada kita nak ngambil peluang tu ataupun kita nak terlepas peluang tu. Kebanyakan bila tak sedar lepas lah. Betul Ibu. So maksudnya memang susah kadang kita nak dapat momen macam tu. Lagilah macam anak yang dah meningkat remaja, dia banyak nak pendam, nak sendiri kan. Tapi kalau once dia datang kat kita, dia maksudnya kita memang kena gunakan peluang tu sehabis baik lah kan. Kerana dia rasa kita tempat rujukan dia. Ya, betul. Kalau dia rasa kita ni tempat dia merujuk untuk dapatkan the content, the content, the wisdom.
maka itu adalah satu rezeki, ya Allah, ya Tuhanku. So, janganlah kufur nikmat. Bila anak datang pada kita, janganlah ada benda lain yang penting yang sampai kita tak boleh tak nak buat tu. Kalau kita tengah penting betul, contohnya Ustazah dia nak kena live pukul 9 9 malam, suddenly pukul 8:57 anak datang. Yes, handle yang tu sekejap. Actually ibu sebenarnya memang betul berlaku tadi. Waktu saya nak datang, anak saya tingkatan 2. Dia sepatutnya ada kelas tuition secara online hari ini. Lepas tu dia bagi tahu saya, dia kata dia macam minta saya bagi tahu kepada guru lah. Lepas tu dia cakap, Umi boleh tak cakap dengan cikgu, Mani tak nak kelas hari ni apa semualah. Lepas tu otak kita ni macam saya nak pergi gini, saya pula datang lambat hari ni kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, saya kata Amani macam ni, kelas tuition tu sebenarnya adalah bukan kelas yang wajib. Okay, so kita boleh adjust. Then apa yang you boleh buat adalah text dekat dalam grup WhatsApp dengan cikgu tu, sebab saya pun ada, bagi tahu kepada cikgu, sorry hari ni dengan esok saya tak boleh buat kelas. Okay, then text, then nanti Umi akan support. Okay, lepas tu betul lah dia buat. Dan masa saya naik lift ibu, saya pun sokong. Betul cikgu, minta maaf banyak ya, anak saya ada program. Jadi terkadang kan betul lah macam mana kita nak set kita punya mind untuk kita nak handle proses-proses yang tiba-tiba mendatang. Macam tu je. Ya. Itu sebab kita ada satu kita panggil disiplin. Disiplin dan dia menjadi karakter kita lah. Jadi apa yang berlaku dengan Siti tadi, Ustazah tadi, apa yang berlaku adalah you have taught him how to take charge. Satu level. Maksudnya sekarang dia mempunyai level self leadership. Dia ambil tanggungjawab di sini. Tak perlulah mama nak cakap semua benda. Tapi dia datang sebab nak minta permission. That's good. Okay, Alhamdulillah. Okay ibu, kita baca soalan yang ketiga pula. Adakah parents penat kerana sistem pendidikan, kerana kena jadi guru, jurulatih, kaunselor, pengurus kehidupan dan sebagainya? Macam mana ibu? Bila ibu dengar soalan tu, ibu minta maaf tau, sebab bila ibu tengok, sebab ibu dah 35 tahun lebih dalam ni, dan ibu boleh tangkap psikologi dia lah. Okay, faham. Psikologi di situ adalah menyalahkan orang lain. Blame others. Sebenarnya memang semua tu ada. Kurikulum sekolah apa semua ni memang ada. Tapi apa yang kita boleh buat adalah diri kita, macam mana kita nak maneuver, nak nak membawa, kalau bahtera, kalau kapal, kalau boat, yang kita kena, kat sini ada halangan, sini ada halangan, sini ada halangan. So kita tetap kena selamat. So soalan dia apa? Yang menyebabkan kita penat. Sebenarnya menjadi ibu bapa ni, ini sebab apa yang berlaku juga adalah apa expectation dengan apa yang reality tak sama. Expectation kita mungkin sebab kita rasa okay, jadi parents ni kena buat ni je. Tetapi sama ada sekolah ke, mana ke yang buat, kita tetap kena jadi kaunselor, kita kena jadi guru, jurulatih dan sebagainya. Tu kata nak dapat lesen sebagai parents lebih susah daripada nak dapat lesen sebagai pilot. Sebab kita kena ada marketing skill. Kita nak bagi anak kita pergi solat, kita mesti ada cara macam mana nak bagi dia nampak solat itu adalah satu yang indah. Kan, satu yang baik. Jadi kita tak boleh suruh je, kita kena liur. Kita kena jadikan nampakkan benda tu satu yang baik, satu yang seronok dan sebagainya. Itu kita ambil untuk anak-anak yang kecil lah, kan. Jadi di situ bukan pasal system around you. Is how is the inner reliance. Macam mana resilient you dalam diri you tu. Whatever cabaran yang datang, tetap you akan berfikir dari macam mana aku nak menyampaikan, nak mendidik anak aku ni terbaik, sebab matlamat dia, visi dia adalah untuk anak ini baru dia masuk syurga dan dia menjadi insan yang mulia, ahsani taqwim, dan saya perlu menunjukkan contoh, sebab anak tu satu masa nanti dia akan menjadi ibu atau ayah. Betul. Dan cabaran dia adalah lebih besar daripada kita.
Ya, macam sekarang ni kita panggil VUCA world. Volatile, uncertain, complex, ambiguous. Masa dia tu nanti 10 kali ke 100 kali lebih. Masa tu. Masa dia. Dan benda yang kita tak boleh terfikir ada hari ini. Sebab pergerakan kemajuan teknologi, dia acceleration. Pecutan di atas pecutan. Cepat sangat. Cepat sangat. Kita panggil apa? New things introduce. Kan? Dulu kita... Dulu telefon, kalau kita nak hantar mesej, kita kena type. Yang budak muda-muda zaman sekarang ni, tak boleh nak bayangkan. Dalam satu tab tu, dia ada beberapa huruf. Zaman dulu punya telefon. Sekarang ni, kan, berbeza. Lepas tu ada voice note pula lagi. Kan? Jadi teknologi sangat cepat. Sangat cepat, berkembang. Jadi, kita ini kena sedar sebagaimana yang dipesan dalam surah Ibrahim, akar ibarat pokok lah. Pokok ni kalau akar tunjangnya jauh ke bumi, pokok tu datanglah angin yang bergoyang kuat macam mana pokok takkan tumbang. Ibu ada buat nasyid pula. Dia kata lihat-lihat anakku betapa pokok itu tersangat besar. Akarnya sungguh dalam, sungguh jauh ke bumi, dahannya rendang, besar sekali. Jika ditiup angin, walaupun kuat sekali, tidak bergoyang dan tidak tumbang. Akar. Jadi adalah apa-apa sistem tu. Satu yang ibu pesan, soalan tu sangat bagus. Ibu nak puji yang bertanya soalan ni. Sangat bagus sebab you ada kesedaran bahawa benda ni lah, dan you berani bercakap. Sebab setengah orang dia tak cakap lah. Dia duduk dalam diri dia, tapi berani cakap. Bila you cakap pada ibu boleh tunjukkan you that is not the problem. The problem is inside of us. So because cabaran itu tetap akan datang, dan dia akan datang. Ibu janji dengan you, ibu bekas benda ni memang berlaku. Dan memang janji Allah juga. Bila kita dah selamat selesaikan satu masalah, akan ada masalah baru. Sebab kita punya kebolehan dan kebergantungan kita pada Allah itu akan diuji. Akan diuji, dan bila kita setiap kali diuji, kita menjadi lebih boleh macam tu. Okay. So tahniah pada soalan yang bertanya soalan tu. Okey, okey ke saya nak bacakan satu soalan lagi sebab dah pukul 11 pun kan. Okey, tapi sebab perkongsian menarik ibu. So saya nak habiskan awal pun kesian kan kalau kita tak menjawab soalan. Kan? Okey, soalannya adalah panggil sekali tak dengar. Kali kedua tinggi sikit, lepas tu terus up volume, jerit lah. Jerkah baru dengar panggilan tu tadilah kan. Lastly, parents penat. Apa nak buat ibu? Okey, sebenarnya bila kita buat satu-satu tu tidak berkesan, dia kena berubah. Ada satu kata-kata, doing the same thing over and over again and expecting a different result adalah maksudnya insanity. Buat benda yang sama berkali-kali dan mengharapkan hasil yang berbeza adalah ibarat gila. Tu kita jadi gila. Betul. Kan? Jadi kalau dia dipanggil, dia tak dengar, kita tengok apa yang menyebabkan dia tak menyahut. Kemungkinan dia ralit. Dia suara kita ni dah lali dah. Dia jadi white noise ataupun black noise, tak tahulah apa kan. Dia suka je. Setengah tu kalau mak dia berbebel tu, dia jadi suka je. Dia jadi white noise dekat belakang tu kan. Walaupun sebenarnya tak elok lah kan. Kesan dia kalau kan. Tapi dia dah lali. Mungkin dia yang ada kat depan mata dia tu yang lebih dia ni. So kalau selama hari ni panggil tanya dan you naik volume pun tak jadi, siapa yang nak buat? Mungkin you terendahkan volume, you pergi kat dia. Bisik kat tempat dia. Abang, tolong basuh pinggan sendiri. Yang mama pegang telefon ni. Cakap lagi, lepas habis tu mama bagi balik. Basuh tu betul ya? Faham. Nampak? Jadi you change your strategy. Jangan buat benda yang sama. Jadi buat benda yang sama, buat ni sekali, tak jadi. Try lagi sekali, buat lagi, tak jadi. Try lagi sekali buat ni. Okay, dah 3 kali dah. This doesn't work. So what work?
Lepas tu jangan lepas macam tu je. Kan? Lepas tu kita kena ada debrief. Bila dia dah boleh letak, okay, sebelum dia dapat phone tu ke ataupun lepas masa yang sesuai, kata, bang, mama ni nak jaga suara dan mama tak nak jerit-jerit. Kesan dia tak baik. Tak baik untuk mama, tak baik untuk abang. Nanti kita jadi macam berlawan. Sebab bila suara tinggi, tengking-tengking ni, kita ni jadi macam kita punya tenaga tu jadi macam terganggu kan. I love you and you are my son. So please, bila mama panggil, mama akan datang ke ni, mama akan panggil, tolong buat terus. It is very important. Sebab bila you simpan, lepas tu nanti you lupa. Bila you lupa, jadi benda tu akan jadi kalah pinggan tak basuh. So datanglah lipas. Bila datang lipas, duduk pula lipas tu, cari tempat-tempat yang lagi kotor. Dan tengok muka bilik abang ni, lagi sempat dia lagi suka. So abang nak duduk dengan lipas ke abang nak duduk? Ibu selalu cakap macam tu je dengan anak-anak ibu. Masa dia orang besar, suka ke duduk dengan tikus, bernafas sama dengan tikus, bernafas sama dengan lipas? Tak nak. Okey, jom kita kemas. Okay. Masya Allah. So boleh kan sayang? So be a solution oriented person. Bukan saya ada masalah, saya tak boleh buat. Itu adalah mindset mangsa. Rasa semua benda tu tak adil. Semua benda tu orang buat ke atas kita. Jadi kita rasa macam kita ni always ada mangsa. Dan lagi kita tak nak nanti kita jadi apa? Terjadi rasa kita ni mangsa Allah. Tarik nafas. Berfikirlah bahawa sebagai seorang wira ni dia mencari solusi. Dan dia wira ni, dan kita nak wira yang bergantung kepada Allah SWT. Jadi berdoa untuk mendapatkan solusi, dimudahkan jalan. Ya, insya-Allah benda tu akan, you see that, the more you are calmer, always fikir pada higher self. Ahsani taqwim tadi, bersangka baik, ya. Bersangka baik anak ni, bila kita cakap elok-elok dia akan dengar. Okey, dia tak dengar yang ni, okey. Bukan dia lahir-lahir terus tak dengar. Itu adalah kerana dia galit. Jadi macam mana? Benda konten untuk dia taat tu, semasa dia tengah galit tu, tak ada lagi. Jadi kena masukkanlah konten tu. Ya? Jadi insyaAllah. Okay. Kalau apa-apa soalan nanti tanya je ke Ustazah. Ustazah tanya kat ibu. Saya terpaksa cut dah. Itu adalah soalan yang terakhir dah ibu. Cuma ibu, kalau boleh ibu simpulkanlah tentang tajuk kita hari ni. Ibu ayah hari ni penat sebab apa? Kalau ibu boleh simpulkan. Silakan ibu. Dia kalau zas lah kalau ibu cakap. Ibu ayah hari ini penat sangat sebab lupa bahawa Allah itu ada dengan kita. Lupa untuk bersama dengan Allah. Ya, merasakan bahawa kita ni terumbang-ambing, dibiarkan. Allah sayang kita. Bila keadaan macam tu kita rasa penat, maka kita tengok apa bah benda yang menyebabkan kita penat dan meminta pertolongan daripada Allah dan kita berusaha untuk menyelesaikannya. Dan ibu pesan kalau yang ada suami isteri, tolong menolonglah sayang. Kita suami isteri ni ibarat garment onto each other. Ya, dalam Quran dan hadis pun ada. Pakaian kepada satu sama lain. Jangan bagi pasangan kita penat. Seorang diri. Ya, ibu kata pasangan, bukan semuanya suami yang ni ada juga isteri yang lepas tangan. Ya, I'm saying both. Sebab kita ni memang senang untuk lupa. To be complacent is easy. Tetapi untuk complacent ni macam senang-senang. Orang buat kerja, tak apa orang tu buat kerja. Itu complacent lah. Ya? Letak pinggan tak payah basuh. Ya, tak apa rumah, duduk sama-sama. Tak dah rasa macam ada orang nak bersihkan, tak payah. Toilet bowl pun tak payah basuh. Orang lain dah bersihkan. Ada orang lain bersihkan. Kita kena ada sifat kebertanggungjawatan. Kerana setiap sikap bertanggungjawatan dan itu akan membawa kita kepada amalan soleh itu tadi. Beriman kepada Allah SWT. Dan insyaAllah perakhiran yang baik untuk kita.
Masya Allah. Terima kasih Ibu. Jadi kesimpulannya Ibu Ayah, kita ni tengah dalam proses untuk nak membina kerajaan. Betul tak Ibu kan? Membina kerajaan. Jadi bukannya senanglah untuk nak membina kerajaan. Kerajaan apa tu Ustazah? Kerajaan keluarga. Kan? Kerajaan keluarga. Kan? Sebab tadi ada misi-misi. Kan? Okay, so terima kasih kepada ibu ayah yang menonton untuk rancangan podcast Hatimunis Dear Parents. Saya nak menjemput ibu ayah semua untuk join kita punya grup Hatimunis Community, grup Telegram ya, Telegram Hatimunis Community, untuk ibu ayah dapatkan lepas ni program-program yang kita akan adakan banyaknya secara percuma sebenarnya, dan insya-Allah bulan depan pun kita akan adakan lagi sesi podcast Dear Parents ini yang kita akan bawakan konten-konten more kepada keibubapaan, sebab kita nak support ibu bapa ni tadi dalam proses nak membina diri, bina keluarga dan juga bina anak-anak, insya-Allah. Jadi untuk akhirnya terima kasih atas komitmen yang diberikan. Ya, admin saya bagi tahu pada 11 Julai insya-Allah nanti kita akan kongsikan poster di grup Telegram Hatimunis Community untuk rancangan podcast Dear Parents yang akan diadakan pada 11 Julai. Jadi terima kasih ibu ayah untuk sesi masa dan ruang yang diberikan untuk bersama-sama dengan Hatimunis. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa daripada saya sendiri, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam rancangan podcast Dear Parents Hatimunis.